Saya pernah depresi bang. Tak yang bawa saya pergi klinik bang, saya dah kejang-kejang. Saya depresi bang sebab saya tekanan hidup, masalah hidup dengan urusan family dan sebagainya. Banyak masalah fikir kan. Kita tak boleh fikir dengan loss lagi. Dan memang dah kritikal lah. Ada kritikal lah, ada full damage lah. Saya dah tak boleh tahan sampai saya memang dah kejang-kejang, saya dah takut. Memang saya rasa hidup ni, saya rasa dah nak mati bang. Rupanya saya pergi atas bawa saya kan. Dia kata, doktor tu kata, dia cek lah semua. Dia cek darah, cek ni. Dia kata, awak ni detak jantung okey, semua okey. Saya tengok awak, semua okey, tak ada masalah. Lepas tu dia suruh hantar keluar. Dia suruh saya baring. Dia tengok, oi lain awak ni. Lepas tu bila dia pegang-pegang, dia tengok saya dah shaking lah. Saya shaking. So dia kata saya ni sebenarnya saya panic attack. Saya ketakutan. Terus dia cuba saya tenangkan diri. Dia suruh saya tarik nafas. Tu bila masa tu saya macam dalam satu dimensi lah. Saya macam dia suruh tutup mata, saya tenang sikit. Saya macam dia cuba tanya saya macam hipnotis lah, macam hipnotis. Saya dalam satu dunia dia. Tanya saya dengan dia, saya dengar je dia cakap macam tu. Dia cakap saya, awak ni sebenarnya ada masalah, betul tak? Dia cakap betul. Lepas tu time saya tengah baring tu, saya dah tak shaking lah, tapi saya tutup mata, saya menangis. Sebab dia cerita, sampai doktor tu kata, awak ni sebenarnya banyak masalah. Kalau awak nak datang ni, awak sebut je nama awak, doktor terus standby dekat dalam. Dia kata tak payah jumpa luar-luar. Dia kata sebab dia kata awak ni dah ciri-ciri depresi yang pertama dah. Awak ni kalau awak terus masa ni, awak bahaya dah.